banyak, sedikit pun sudah memadai daripada tak faham apa-apa langsung. Baik, kita lancarkan pungutan sumbangan derma. Saya diwakilkan oleh pihak Masjid Syakirin Pasir Akar Hulu Besut melancarkan pungutan sumbangan derma untuk segala aktiviti mengimarahkan masjid dan pengurusan masjid. Petugas menggunakan beg kuning, warna putih dan warna hijau, baju hijau seperti ini untuk memungut sumbangan derma dari hadirin dan hadirat. Bermula sekarang perlahan-lahan. Mana petugas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Tidak membuang masa, mari kita mengaji bersama Ustaz Adri Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat nantinya. Jom kita mulai bersama, let's go. Tahfiz. Pelajar tahfiz adalah pengutip derma yang dilantik oleh pihak masjid. Bergerak sekarang perlahan-lahan. Bagi yang nak beri sumbangan kepada Masjid Syakirin Pasir Akar melalui online menggunakan Bank Agro, nombor akaun 200 1361 000 258279 atas nama Masjid Asy-Syakirin. Jadi boleh beri sumbangan melalui online dalam YouTube, TikTok dan Facebook rasmi. Tengok kuliah saya di atas, kuliah Maghrib Masjid Syakirin Pasir Akar, bawah tu bergerak nombor akaun Agro Bank, bayar dapat pada masjid. Jangan balik rugi, kerana kita ada dua benda besar selepas ini. Yang pertama, soal jawab agama. Inilah yang ditunggu-tunggu setiap malam. Dan yang kedua, lebih rugi kalau kita balik, kerana saya baru dimaklumkan oleh pihak masjid, lepas sembahyang Isya nanti kita akan dijamu besar-besaran di rumah masing-masing. Pelan-pelan kutip. Lagi dia tak beri piti, jangan bergerak, duduk depan dia. Hak mana buat tidur, mus rekuk dengan karung tu tak perlu. Nah, asal kederma buat tidur. Nah. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma kepada petugas untuk mengimarahkan Masjid Asy-Syakirin ini. Kita tengok soalan-soalan yang diajukan. Soalan yang pertama, bolehkah berzikir ketika majlis mengajar? Baik. Dia kata, kalau majlis itu majlis mengajar, majlis ilmu, majlis fardu-ain dan ceramah agama, boleh tak kita berzikir? Jawabnya boleh. Okey, kalau zikir kita itu perlahan. Tapi kalau zikir kita itu kuat, tidak boleh. Okey, kita tak nak dengar orang mengajar tafsir ke hadis, kita tak nak dengar, kita nak berzikir. Faham tak lagi? Maka berzikir kita je dengar. Subhanallah, subhanallah. Faham? Jadi kalau kita nak duduk dalam majlis lain, nak buat benda yang lain, berzikir perlahan. Kita nak duduk dalam majlis ilmu, tapi kita nak baca Quran, baca perlahan. Okey? Jangan kuat. Kalau kuat, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, dilarang syarak. Orang tengah mengajar, dia mari duduk sebelah kursi orang mengajar,
Subhanallah, 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 subhanallah. Gila babi namanya. Faham lagi? Kau tak buat lagu tu. Okey? Soalan seterusnya. Tahu dia. Apa hukum ambil duit pengurusan korban dalam setiap bahagian korban tanpa beritahu yang masuk bahagian korban tersebut? Baik. Apakah hukum kita menguruskan korban kemudian kita mengambil duit daripada pengurusan itu? Jawabnya boleh dan tak boleh. Apa yang boleh kalau kena cara kita buat? Apa yang tak boleh? Tak betul caranya. Bagaimanakah cara yang betul? Kita uruskan dulu dan kemudian kita minta upah pengurusan. Kita khabar harga lembu suku 5,000, upah pengurusan 150. Orang pun beri, harus. Jangan atas harga lembu kita pergi kerik pulak ke dalam, tak boleh. Faham lagi? Sebab tu kalau kita nak ambil upah, nak jual beli ke, nak ambil upah jual barang orang, mutu orang ke, khabar ke tuang dia, mutu ni awak suruh jual berapa? 1,000. Baik, kalau saya jual 1,003 boleh saya 300 tak? Ya, boleh 300. Jangan pandai-pandai jual lebih pada harga, lepas tu ambil yang lebih, tidak sah. Walaupun tuang dia sebut suruh jual, tak boleh ambil. Kalau kita jual banyak mana pun kena pulang balik semua. Yang boleh ambil terus tanpa pulangkan kepada penjual ialah kita sudah berjanji atau buat syarat. Kalau lebih pada 1,000 boleh ke saya, maka lebih lah, banyak mana pun boleh kamu belakang. Maka dalam bab pengurusan kita kena buat molek. Beli harga lembu suku 5,000, lepas tu urus menjaga dan urus bawa kenderaan, urus transport dan sebagainya, masuk upah pengurusan dan sebagainya. Harga lembu 5,000, pengurusan RM400. Jadi semua RM500, RM400 dibayar oleh peserta. Hukumnya harus. Soalan seterusnya, saya kaki tangan kerajaan dibayar allowance jahit uniform dan kasut setiap tahun. Boleh tak allowance jahitan, allowance kasut tersebut digunakan untuk keperluan lain? Memandangkan tiada keperluan untuk saya jahit uniform dan membeli kasut pada setiap tahun, kerana uniform dan kasut masih molek lagi. Baik. Kerajaan memperuntukkan 100 sebulan untuk kasut. Kasut dia molek lagi. Dia tak beli kasut, dia beli benda lain. Hukumnya bergantung kepada terma, iaitu perjanjian dengan majikan. Majikan tu kerajaan lah, swasta lah, persenian lah. Kalau kerajaan membenarkan sampai masa dapat allowance kasut, awak tak beli kasut, beli pakaian kerana kasut molek lagi, kalau dibolehkan, hukumnya boleh. Nampak? Kerana apa? Kalau dalam bab ini sama macam kerajaan memberi sumbangan kepada rakyat. Tengok terma tu apa syarat. Kalau kerajaan beri sumbangan kepada rakyat atas nama rakyat Terengganu, semua orang dapat. Tapi kalau atas nama banjir, yang kena banjir saja dapat. Kalau atas nama miskin, maka yang miskin saja dapat. Yang kaya haram ambil. Okey? Kena tengok terma, tengok syarat. Kenapa benda itu diberi? Untuk apa dia digunakan? Boleh atau tidak menggunakan untuk keperluan yang lain? Soalan seterusnya, boleh tak kita khabar orang yang nak masuk bagian korban? Siapa yang nak bagi daging kepada tukang korban, boleh letak daging masing-masing di dalam baldi. Baik. Dengar baik-baik orang masuk. Dia ni masuk korban, lepas masuk korban 7 orang, adalah orang wakil daripada pihak yang menguruskan, dia kata, hei 7 orang yang masuk korban, mana-mana daripada kamu yang nak beri sumbangan daging kepada tukang sembelih, boleh letak di sini. Boleh tak kata lagu tu? Hukumnya boleh. Yang tak boleh, ditetapkan setiap orang yang masuk korban mesti beri daging kepada tukang sembelih. Tak boleh. Faham lagi? Kerana apa? Kerana Nabi larang orang yang masuk korban beri daging kepada tukang korban dan tukang lapah, kerana mereka mari buat kerja. Kerana itu dikira upah. Siapa yang mengupah dalam ibadat korban, tidak ada korban dah bagi. Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budni. Nabi pernah mewakilkan aku menguruskan unta korban Nabi.
Nampak tak? Nah, kata Sayyidina Ali, Nabi pernah suruh aku urus korban unta Nabi. Dan Nabi pesan kepada aku, jangan beri kepada tukang sembelih dan tukang lapar. Kata ulama syarah hadis, jangan beri di sini maksudnya atas jalan kerana dia mari buat kerja. Faham lagi? Atas jalan upah. Kami beri mereka ini benda yang lain, bukan binatang korban. Wa nahnu nu'tihim min indina, kata Sayyidina Ali, kami upah tukang sembelih, tukang lapar dengan harta lain, pitih kami suku. Bukan daging korban, bukan kulit korban, bukan ekor, bukan belulang. Faham lagi? Jadi hak lepas-lepas kita dulu jahil dak dengar terlibat benda ni, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Faham lagi? Allah Maha Pengasih sayang. Wa kana Allahu ghafurur rahim, adalah Allah Maha Pengampun, Maha kasih sayang. Kan dulu kita banyak dak betul, banyak bodoh, banyak dak mengaji. Leni dengar baru tahu dak boleh gitu. Mudah-mudahan Allah kembalikan pahala korban kita. Jadi bila lepas kita masuk korban, orang lapar, orang yang sembelih ada di situ, kita nak bagi daging, boleh beri ke tukang lapar, ke tukang sembelih. Kerana bukan atas dasar ngupah, atas dasar kerana bagi daging macam orang lain kita bagi. Faham lagi? Yang tak boleh kena upah. Nampak? Kerana dia mari sembelih, kita pun kena beri daging ke dia. Tak beri tak boleh pasal dia mari sembelih, hukumnya haram. Batu 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali tak ada khilaf, haram upah tukang sembelih, tukang lapar dengan daging korban. Nampak? Hak moleknya kita WPT. Pakat lagi lepas pada kumpul dah 7 orang, minta 10 riyal orang. Berapa pula 10 riyal orang lagi? Upah tukang sembelih. Jadi pak mak sembelih siapa lagi? Atas ekor 70 riyal. Kita kau berapa mak kita tahun ni lepas dengar kata tak boleh nak ubi daging ke tukang melek, kita tak ubi dah, kita upah piti seekor lembu 70 riyal. Cukup dah lagi? Rasa cukup dah 70 riyal seekor lembu. Tak, 2 ekor 140. Pak mak kata tak cukup, sembelih pak mak. Kita sembelih pak mak. Baik mati ya senang, pada hidup nyusah orang. Faham lagi? Apakah hukum jika pengurusan menjalankan korban menetapkan kepada orang yang masuk korban, menetapkan satu bahagian korban tersebut dibagi 3. Satu bahagian daging saja untuk masuk bahagian boleh ambil, manakala 2 bahagian kena tinggal pihak pengurusan untuk pihak pengurusan agihkan. Tak boleh lagu tu. Okey. Pengurusan korban kata siapa nak masuk korban, bagi daging dia bagi 3, ambil sebahagian, wajib tinggal 2 bahagian. Tak boleh gitu. Dengar baik-baik. Bila kita korban, ada daging bagian kita. Kita nak buat guna daging korban, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bagi 3. Kalau korban kita 9 kilo semua sekali atas orang, kita buat 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo makan ke kita, 3 kilo beri ke orang miskin, 3 kilo beri kepada orang yang bukan miskin. Faham lagi? Adik kakak, jiran-jiran, kawan-kawan pejabat, YB pun boleh. Faham lagi? Tu cara itu harus. Tapi cara yang afdal sekali ialah daging korban kita ambil setapak tangan saja untuk makan anak bini, kalau lebih sedekah. 2 cara tu ikut mu nak pilih. Nak ambil harus boleh, nak buat afdal pun boleh. Okey. Jadi pihak pengurusan jangan tetapkan tak boleh. Kerana ni sunnah. Faham lagi? Kita anjurkan. Okey? Ambillah bahagian kamu, apa bahagian yang kamu nak, kemudian tinggallah. Kita anjurkan tinggal untuk bahagian orang miskin dan bahagian orang-orang yang lain. Mudah-mudahan lebih banyak pahala. Gitu cara penganjuran kita. Okey? Jadi orang yang ambil semua, dia kedeku, tak dapat pahala juga. Kerana apa? Tujuan korban bukan nak makan kita sedikit banyak, nak uwi ke orang banyak. Ni kita tak boleh 9 kilo, 8 kilo bola peti. 1 kilo bagi orang miskin, bagi 200 orang. Kata sebagian orang tugas AJK masjid memastikan ahli Korea datang salat jemaah masjid, hadir majlis ilmu.
AJK masjid tidak ambil cakna, AJK kena disoal di hadapan akhirat. Kalau betul begitu, tak sanggup saya menanggung beban dosa ahli Korea. Saya tak nak dah ambil jawatan ini. Tak betul. Yang betul kita tanggung masing-masing. Faham? Okey? Kita lantik AJK masjid bukan untuk tugas itu. Tugasnya nak membantu pengimarahan. Kalau semua orang nak wakil, tak boleh. Faham? Sebab tu kita lantik wakil rakyat. Kerana hal-hal rakyat, kita ada seorang wakil untuk sampaikan ke lebih atas. Contoh, ada seorang wakil rakyat, takkan rakyat berhala besu, hulu besu, ada 50,000 orang, 50,000 nak pergi jumpa MB. Pening pada MB. Betul tak? Maka kita wakilkan daripada 50,000 orang ni, khabar pada wakil rakyat, wakil jumpa seorang sudah dengan MB, untuk ucapkan apa-apa masalah. Faham? Begitulah kita lantik. Ada 3,000 penduduk kampung, kita lantik 10 orang saja wakil ahli jawatan masjid. Okey, terima kasih telah mengaji bersama kami di channel Santri Kampung TV. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga kita selalu diberikan nikmat iman Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah, dan semoga kita dipanjangkan umur, menjadi umur yang barakah, dan semuanya kita semuanya yang menonton video ini menjadi orang-orang yang sukses semuanya, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.